Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Cik Ya. Kali ini Cik Ya ingin kongsi cara untuk bayar dan claim subsidi minyak petrol RUS95 dengan harga RM RM1.99 di Petronas menggunakan aplikasi Settle. Tapi sebelum tu, boleh subscribe channel Cik Ya sebagai sokongan. Okey, mula-mula kita boleh ke mana-mana cawangan stesen Petronas berhampiran dengan kawasan kita. Kemudian kita buka aplikasi Settle dekat telefon kita. Lepas tu kita dibawa ke paparan home ini. So dekat sini secara automatik kita nampak nama Petronas yang kita berada. Lepas tu untuk isi minyak dengan harga subsidi RM1.99, kita klik je dekat bahagian beli petrol ini. Seterusnya, keluar paparan pilih pam ini. So, dekat sini kita boleh lihat nombor pam Settle di pam yang kita berada. Ini adalah contoh nombor pam Settle yang ada logo Settle ni. So, apa yang perlu kita buat? Dekat aplikasi Settle tu, kita klik je nombor pam yang tulis dekat pam tadi. Lepas tu, kita pilih berapa ringgit yang kita nak isi petrol kereta kita. Sama ada RM20, RM40 dan juga RM60. Kalau kita nak isi dengan jumlah lain, kita klik je dekat bahagian sini. Seterusnya, kita akan masukkan jumlah yang kita nak isi dekat sini. Lepas tu, kita klik teruskan. Seterusnya, kita perlu pilih jenis petrol ini. Dekat sini, untuk kita claim subsidi minyak, kita hanya boleh pilih petrol RON95 sahaja. Lepas tu, kita klik sahkan. Seterusnya, kita dibawa ke paparan ini. So, dekat sini kita perlu pastikan bahagian budi 95 ni telah kita on kan. So, dia akan jadi warna biru. Kalau kita tak on, nanti kita kena bayar pada harga tanpa subsidi. Okey, seterusnya kita klik je pada bahagian bayar ini. Lepas tu keluar pengesahan nombor PIN ni. So, kita masukkan nombor PIN bagi aplikasi Settle kita. Seterusnya, keluar paparan menyemak baki kelayakan ini. So, kita tunggu sekejap sehingga keluar paparan mulakan pengisian petrol ini. So, apa yang paling penting dekat skrin ni, kita perlu tahu, tadi kan kita isi RM10 sahaja. Tapi harga pam yang ditunjukkan dekat sini adalah RM13.07. Dan di bahagian bawah ni, kita akan nampak bahagian subsidi yang telah diklaim oleh kita. So, jumlah yang kita bayar di bahagian ini adalah RM10 sahaja. Seterusnya, kita boleh mulakan isi minyak kita macam biasalah sehingga selesai. Selepas dah selesai isi minyak, akan keluar paparan ini. So, dekat sini akan nampak anda isi RM13.07 dan anda bayar RM10 sahaja. So, dekat bahagian bawah ni, kita akan nampak ringkasan pembelian kita berserta dengan jumlah liter yang kita claim. Okey, untuk lihat baki kelayakan lagi yang kita boleh claim, kita boleh klik dekat bahagian sini. Butiran budi 95 ini. Lepas tu, keluar paparan baki kelayakan ini. So, bahagian ini, kita akan nampak baki semasa kelayakan bagi subsidi selepas pembelian petrol RUS95 ini. So, mudah kan? Itu sahaja perkongsian Cik Ya kali ini. Jumpa lagi next video. Bye!